Di dalam surah Al-Baqarah ayat 65, Allah menceritakan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa. Pada zaman Nabi Musa AS, terdapat satu kaum dari Bani Israel yang tinggal di tepi laut. Kebanyakan daripada mereka adalah nelayan dan setiap hari mereka akan turun ke laut untuk menangkap ikan. Namun, ada satu hari yang Allah larang untuk mereka menangkap ikan, iaitu pada hari Sabtu. Pada satu malam, mereka berkumpul dan berbincang akan larangan Allah tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat satu helah, di mana mereka akan memasang perangkap pada hari Jumaat dan mengambil ikan pada hari Ahad. Mereka tidak sedar bahawa larangan ini sebenarnya adalah ujian. Mereka telah mempersendakan hukum yang Allah tetapkan. Akibatnya, Allah melaknat mereka dengan hukuman yang sangat keras. Mereka telah berubah menjadi kera yang hina. Hukuman ini bukan sekadar fizikal, tetapi simbol kehinaan, di mana mereka diubah menjadi makhluk yang tiada maruah. Kisah ini menjadi satu pengajaran dan peringatan besar kepada kita semua. Larangan tetap menjadi larangan. Jangan sesekali kita cuba mempermainkan hukum Allah, kerana apabila manusia hilang hormat terhadap wahyu, mereka akan hilang kemuliaan sebagai manusia. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ